kebanyakan orang sebenarnya tak perasan 147 negara dah lama iktiraf negara Palestin. Tapi dalam masa yang terdekat ini, angka itu mungkin melonjak jadi 157 termasuk beberapa kuasa besar barat yang selama ini setia dengan Israel. Jadi kenapa tiba-tiba rakan baik Israel beralih haluan? Contohnya seperti Perancis jadi negara G7 pertama yang tanpa syarat mengiktiraf Palestin pada September 2025 yang baru ini. Tak lama kemudian, UK, Kanada, Australia semua mula mengikut langkah-langkah ini. Sekarang ini Gaza dalam krisis kemanusiaan terburuk. Lebih 62,000 nyawa dilaporkan terkorban sejak Oktober 2023. 2.1 juta penduduk hampir kelaparan. Mengikut sumber tak rasmi, angka kematian mungkin 10 kali ganda lebih banyak dari apa yang dilaporkan. Di tebing barat, West Bank, Israel luluskan 22 penempatan baru, paling besar dalam beberapa dekad ini. Netanyahu kata tiada negara Palestin. Data bulan Ogos ekonomi China menunjukkan kelembapan. Pengeluaran perindustrian hanya naik 5.2% tahun ke tahun dan jualan runcit 3.4% di bawah jangkaan. Jadi selain daripada faktor dalaman, perang tarif US juga faktor utama kelemahan dalam ekonomi China. Berita baiknya, ini mendorong Beijing untuk umum pelan ransangan ekonomi atau stimulus bagi projek infrastruktur dan rangsangan pengguna untuk merancangkan ekonomi. Akibat dari itu, setakat ini, indeks Shanghai Composite melonjak 41%, manakala CSI 300 naik 42% didorong oleh saham teknologi dan AI. Di Hong Kong pula, Hang Seng meningkat 40% tahun ini menarik aliran modal antarabangsa. Jadi apa seterusnya? PBOC dijangka menurunkan kadar faedah sebanyak 10 mata asas dan memotong 50 mata asas untuk rasio Reserve Bank jika diperlukan. Jadi pada pandangan saya, pasaran China dan Hong Kong dijangka akan terus bullish untuk medium dan long term ini. Seterusnya, saya dah sediakan weekly market outlook, pandangan jangka pendek untuk pasaran utama seperti mata wang, equity, kripto, komoditi seperti gold. Kawan-kawan boleh download percuma sahaja Outlook ini. Untuk download, sila refer di description di bawah video ini. Tapi dengan semua pengiktirafan ini, bolehkah kita expect military intervention untuk selamatkan Palestin? Jawapannya, hampir mustahil. Sebab yang pertama, Israel ada nuclear weapon. Tak ada negara yang berani ambil risiko untuk konflik nuklear dengan Israel. Sebab kedua, US backup Israel. Nak lawan Israel bermakna secara langsung juga melawan kekuatan militeri US sekali. Dan sebab yang ketiga, yang paling realistik ialah intervention ketenteraan ini memerlukan UN Security Council approval. Tapi US boleh veto apa-apa resolusi yang membabitkan Israel. Dan seterusnya yang paling ironis, negara-negara yang baru iktiraf Palestin ini, mereka semua menjual senjata dekat Israel yang bernilai berbilion dolar setahun. Israel ini adalah pelanggan besar mereka. Jadi apa seterusnya? Dengan peningkatan negara yang mengiktiraf Palestin mencecah 157 negara, ini secara tidak langsung boleh menyebabkan tekanan diplomatik ke atas Israel semakin meningkat. Tapi realitinya di lapangan, rakyat Palestin di Gaza masih berdepan kebuluran. Keluarga hilang tempat tinggal dan warga tebing barat West Bank terus hidup di bawah occupation walaupun tiada Hamas di situ. Jadi untuk mendapat military intervention, kita boleh lupakan sahaja. Nuclear power Israel dan US masih backup Israel. Bukan itu saja, sistem kuasa veto UN oleh permanent members juga adalah sistem yang telah lapuk.
Jadi pertambahan dalam pengiktirafan negara Palestin itu hanyalah sebagai simbol saja tanpa tindakan lanjut seperti sanction, sekatan, embargo senjata ataupun penarikan balik duta. Jadi ini semua hanyalah sebagai symbolic recognition yang tak boleh mengubah keadaan di Palestin. Walau bagaimanapun, selepas serangan Israel ke atas Doha, Qatar, dunia Islam perlu bangun, terutamanya di bawah OIC. Dunia Islam perlu menggerakkan sistem pertahanan bersepadu sebagaimana NATO di Blok Barat. Tapi bolehkah ini menjadi kenyataan? Wallahu alam. Yeah, we wear the crown. Shukri's a handful, we're in control. Making money moves from pole to pole. Invest with us.